Buku teks kesayanganku. Hari ini hari yang sangat istimewa buat Arif. Di dalam kelas, cikgu melawungkan namanya untuk menerima set buku teks yang baharu. Arif berjalan ke hadapan dengan penuh semangat. Apabila dia memegang buku-buku itu, dia dapat menghidu bau kertas baharu yang harum. Kulit bukunya berkilat dan licin, membuatkan Arif berasa sangat bangga memilikinya. Selepas sesi agihan tamat, Arif duduk bersama rakan baiknya, Amira. Mereka membelik helaian demi helaian dengan berhati-hati. Lihatlah Amira, gambar-gambarnya sangat cantik, kata Arif. Amira mengangguk setuju. Mereka tahu buku-buku ini adalah pemberian kerajaan melalui skim pinjaman buku teks SPBT untuk membantu semua murid belajar dengan sempurna. Arif berjanji dalam hati untuk menjaga buku-buku itu seperti menjaga harta karun yang berharga. Baginya, buku teks adalah gedung ilmu yang akan membawanya mencapai cita-cita. Dia memeluk buku-bukunya dengan erat sebelum memasukkannya ke dalam beg sekolah dengan penuh tertib agar tidak terlipat. Setibanya di rumah, Arif dan Amira berkumpul di meja belajar untuk misi penting. Mereka menyediakan gulungan plastik lutsina, gunting dan pita pelekat. Langkah pertama untuk menjaga buku ialah dengan membalutnya, kata Arif. Amira mengeluarkan buku teks matematik manakala Arif memulakan proses pemotongan plastik dengan teliti. Arif melipat plastik itu di sekeliling kulit buku dengan kemas. Dia memastikan setiap penjuru ditarik tegang sebelum dilekatkan dengan pita pelekat. Dengan balutan plastik ini, kulit buku akan terlindung daripada air dan habuk. Buku-bukunya kini nampak lebih berkilat dan akan sentiasa kelihatan baharu sepanjang tahun. Seterusnya, Amira mengambil giliran untuk menulis nama pada ruang label yang disediakan. Dia menggunakan tulisan yang paling cantik dan kemas. Kita tidak boleh menconteng atau melukis gambar-gambar yang tidak sepatutnya di dalam buku ini, pesan Amira. Dia mahu memastikan setiap helaian di dalamnya kekal bersih dan suci daripada sebarang kotoran. Arif kemudian menunjukkan sesuatu kepada Amira. Dia mengambil sekeping kad kecil dan meletakkannya di antara helaian muka surat. Gunakan penanda buku jika mahu berhenti membaca, jelas Arif. Jangan sesekali melipat bucu kertas atau membuat telinga kambing, kerana ia akan merosakkan struktur kertas dan menjadikannya cepat koyak. Hari demi hari, Arif dan Amira menggunakan buku teks mereka untuk mengulang kaji pelajaran. Mereka membaca tentang sains, sejarah dan bahasa. Buku itu menjadi rakan setia mereka di dalam kelas maupun di rumah. Mereka sangat menghargai sumber ilmu yang diberikan secara percuma ini dan menggunakannya dengan penuh rasa syukur. Suatu hari, Arif melihat botol airnya hampir tumpah di dalam beg. Dengan pantas, dia mengalihkan buku teksnya ke tempat yang selamat. Dia sentiasa memastikan beg sekolahnya kering dan bersih. Arif tidak mahu buku kesayangannya terkena air yang boleh menyebabkan kertas menjadi kembang dan rosak. Amira pula sentiasa memeriksa setiap helaian bukunya setiap hujung minggu. Jika ada helaian yang hampir terlepas, dia akan membaikinya dengan segera menggunakan gam. Dia berasa sangat bertanggungjawab untuk memastikan buku itu dalam keadaan sempurna seolah-olah ia baru sahaja diterima daripada cikgu. Peperiksaan akhir tahun telah tamat. Kini tiba masanya untuk memulangkan semula buku teks ke sekolah. Arif menyusun semua bukunya mengikut urutan. Dia menyerahkan buku-buku itu kepada cikgu dengan penuh hormat. Cikgu membelik buku Arif dan tersenyum lebar melihat keadaannya yang masih cantik dan terjaga rapi. Syabas Arif dan Amira, kamu murid yang sangat bertanggungjawab, puji cikgu. Arif dan Amira berasa sangat gembira. Mereka tahu bahawa buku-buku yang mereka jaga dengan penuh kasih sayang itu akan digunakan pula oleh adik-adik darjah 1 pada tahun hadapan. Menjaga buku teks adalah tanda kita menghargai ilmu dan pemberian negara.